Lampu solar yang moden ni saiz dia ni memang besar. Dan body dia ni pula berat sebab body dia ni dari die-cast aluminium. Finishing dia ni pula cantik dan tahan. Finishing jenis powder coat kasar warna kelabu. Yang ni yang model high-end punya. Harga dia keras tapi kualiti padu. Yang ni lampu solar guys, sesuai untuk korang pasang dekat jalan. Korang boleh gantung lampu ni dekat tiang. Yang best pasal lampu solar macam ni, walaupun banyak biji korang pasang, tak payah nak risau bil tinggi sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari saja. Waktu siang dia akan cas dengan automatik. Waktu malam pula, korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Dia akan nyala dengan automatik juga. Jenis kerap tinggal rumah waktu malam, korang pakai lampu macam ni, automatik nyala. Tak payah nak balik rumah semata untuk buka lampu. Rumah korang akan sentiasa cerah macam ada orang dekat rumah sebab lampu ni dia akan nyala dengan sendiri. Yang model ni lawa tau. Sebab lampu dia ni jenis tak ada reflektor. Body dia ni nipis. Walaupun tak ada reflektor, waktu malam cahaya dia ni cerah tau. Sebiji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Korang gantung dekat tiang lampu, dia boleh cover kawasan yang besar. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang ada bajet lebih sikit, korang boleh cek yang model besar ni. Kualiti dia ni memang baloi dengan harga. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.